Dia tak macam biasa. Selalu kau tak akan bulat macam ni. Nampak macam muka Kak Tasha sangat. Balas. Ini tak cabut lagi tau. Oh, okey. Okey. Makan dulu sebelum start. Sekarang kita kat mana? Sekarang kita kat Majlis Hati. So, orang pun dah datang. So, berarti akan datang pukul 12.30. So, sekarang pukul 11. Sebab lebih lah, 12 lah. So, ya. Bukan sangat tu nampak pelik sangat ke? Dia tak nampak pelik, cuma muka kau nampak lain. Muka bukan macam selalu. Selalu kan kau macam tak terlalu bulat macam tu. Tapi Boleh main golf. macam wow. Acu. 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 Bye. Bye. Oh, saya. Aku yang bye-bye. Bukan dia. Bye-bye. Bye-bye sana. Bye-bye. Okey lah. Jangan suruh buka songkok. Kalau tak songkok silau. Nak cakap. Ibu, mai jemu. Kita akan teruskan acara puncak kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita ingin menjemput kepada keluarga pengantin lelaki untuk masuk ke dalam dewan ya. Maka itu dengan segala hormat yang kita jemput. Moga-moga majlis kita akan diberkati, ya, pasangan pengantin kita akan diberkati juga. Moga dipermudahkan. Mudah-mudahan berkongsian juga. Lawan. Peluk ibu. Start. Suzana.
Hari ini saya berdiri kat sini dan hanya sekadar sebagai adik lelaki, tapi ada satu-satunya lagi yang tinggal ada dalam family. Sebab saya tanya banyak benda yang dah berubah. So, bukan membesar tanpa sosok ayah, tapi sebagai adik lelaki, adik ganas tanggungjawab ini, dia sebagai berkata tak ada dari kecil sampai besar, dia banyak jadi. Bukan sekadar selalu berjanji, tapi selalu ambil adik kat dia, selalu hantar pergi asrama dan sebagainya. Nanti hari ini aku menjadi isteri orang, dan ini hanya bagi lagi untuk adik. Sekarang nanti menjadi seorang, dia nak diberi beza, dia nak boros dengan anak ini. Hari ini bila nanti kita dilepaskan kepada seseorang yang boleh berhati. Dalam masa yang sama ada jumpa sangat, ada orang yang dapat jaga hati, dan dia kena dengan ni. Minta lagi jam juga, jaga hati yang elok. Hati ni maju semuanya. Kalau hati banyak saya cakap tu, layankan je lah. Jaga mana yang adik bagi Allah yang diturunkan kepada ayah. Saya harap abang jadi suami yang baik, suami yang dapat dibaca dengan baik. Dan aku juga jadi isteri yang baik, jadi isteri yang baik dan suami layan suami yang baik. Ada harap rumah tangganya akan berkecanda. Dan kalau yang hatikan, yang mesti bangga semua. So hati dapat jumpa seseorang yang dapat jaga hati. Dan kita doakan yang terbaik kita ini. Itu saja.
Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Silakan juga pasangannya Dini Nur Izzati yang kita ucapkan kepada mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kepada yang dah ada dalam dewan ini kita jemput yang berselera dengan Sama tinggi dengan Cik kan? Ibu dia tinggi. Who's here? Kita baru sampai pagi. Dah seorang. Oi. Peluk sikit ayah. Oh, belum lagi. Ay. Ah. 1, 2, 3. Okey, family hug sikit rapat. 1, 2, 3. Ambil tangan murid. 1, 2, 3. Buat apa? Macam baru. Okey, jadi ya, selamat pengantin baru. masih lagi mereka dapat sabar. Ep. Tak nampak muka. Tu jom. Dia senaya. Jam turnamen pada hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan kepada mereka Dia bayar orang lain. Amboi, ramai dulu. Mesti ada glamour bertekan. Dia buang lah. Jap. Okay. Side dia. Salam. Weh, dia nak ambil berkat.
Sekarang ni dah pukul 4. So betul-betul lah. Betul lah tak? So sekarang tengah tunggu apa? Selesai sudah. A few moments later. Lagi sekali. Okay, hari ni kita ada buka hadiah daripada tetamu-tetamu yang datang. So, boleh kita buka. Sebenarnya nak fokus sangat. Dia tak selesai ni. So, tutup mata. Tengok dalam apa? Apa tak selesai? Kawan-kawan aku. Bukan Akil X Lia. Akil dengan Lia. Akil X Lia. Nampak dah banyak rasa siapa. Mulalah. Akil X Lia. Jangan ada orang yang nak pinjam. Ada orang dah suka. Ada orang yang suka. Sebab air rumah ni dah rosak. Yang pertama kita air. Oh, selamat pengantin baru Atin Eja. Semoga bercinta hingga ke syurga. Kak Ira, Abang Poji dengan Kaila. Eja bangkat. Tahu lah. Baby fine. Tapi we happy. We happy. Not happy at all. Belum. Nampak pun tak lagi. Cawai. Tahu lah. Cawai tak boleh dia. Cawai tak boleh. Mak Jangan terima kasih Kak Ira. Oh, Rara bagi 2 Sebab berganti baru Hati dengan suami. Daripada Rara. Rara dengan Soleh. Suami ada? Okey, bagus. Kawan dah kejap.
tak gaduh. Moga kekal hingga ke anak cucu. Rara dengan Soleh. Tak tahu apa. Ni nampak serasi ni. Nampak serasi ni. Kotak apa ni? Benda tak gaduh. Benda tak gaduh. Semua dapat. Bom pada air. Masih lah. Dah itu je. Dia orang tengah. Okay, selesai dah majlis kita hari ni. Macam sedih ayat ni. Macam dia nak makan pisau. Okeylah semua, terima kasih pada siapa yang hadir ke majlis kenduri kami, majlis kahwin kami ni. Harap semua berpuas hatilah datang. Lepas tu dekat semua ni yang banyak menolong. Dah tunjuk. Okey, kita ucapkan terima kasih yang banyak menolong tu semua. Lepas tu macam mana? Lepas jumpa lagi. Awak tak boleh. Lepas jumpa lagi di dalam hospital. Semoga perkahwinan korang macam mana? Mawadah. Mawadah barakah apa? Mawadah? Warahmah. Bukan Dima. Perkahwinan kami Diberkati. diberkati. Diridai Allah. Diridai Allah. Subtitle. Terima kasih banyak Jumpa tolong. So jumpa korang untuk next video nanti. Bye. The next day. Okay guys, sekarang kita dah selesai semua majlis kahwin, majlis penikah semua. Dan macam biasa, hari-hari yang ditunggukan, kita pergi pau pengantin, kita pergi Shamuyaki. Hilang pengantin. Shamuyaki. So, just wait and see, okay? Okay. Let's go. Lelaki kan? Wait. Bersandar. Weh. Terima kasih. Terima kasih. Orang yang sudah klik. Tapi tak ikat. Ni jadi tu kan. Kau tak sampai lagi dia nak makan. Tapi apa? Sushi Tak, sushi aku kira dah 6 ah. So, salah. Terima kasih Atik Ijam.
Terima kasih hati hijau. Oh, atas juga ke? Oh, okay. Okay, sorry. Belum. Terima kasih hati hijau. Okay. Okay, selesai dah. Kek masih semua. Dia macam buang-buang banyak. Ui, cute. Macam cakap? Okay. Okay, terima kasih kepada semua yang banyak tolong daripada nikah, sanding, semua banyak tolong, keluarga Harmoni. So, Kita jumpa. kita jumpa nanti next Sultanah pula. End of flashback. Kadang aku iri melihat mereka tercipta seperti pasangan yang sempurna, saling mencintai dan begitu bahagia, dan dipuja-puji insan yang memandangnya. Lalu aku memandangmu dan tersadar betapa beruntungnya ada cinta seperti cintamu kepadaku. Oh, cukup aku milikmu dan kamu milikku, tetap di sampingku sampai jadi debu, sampai akhir
sudah ku merasa cukup. Izinkan ku berjalan bersamamu, mimpi yang telah lama ku dambakan, kini semua terasa indah. Hitam putih pun mulai berwarna. Merasa cukup. Hati ini telah menetapkan engkau sosok yang kan temani di masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya. Jawaban dari doa yang ku panjatkan dengan hadirmu.